Untuk video pada kali ini, aku nak pasang hose. So, ini untuk bahagian depan. Untuk panjang depan dengan belakang berbeza. So, untuk yang belakang dia 99 panjang dia. Yang ni dia 100 lebih. 100 lebih kan? Oh, 100, sorry. Belakang 90, depan 100. So, tak pasti boleh pasang ke tak. Kita try and error. Right, let's go. Okay, untuk host ni korang kena ikut kreativiti korang masing-masing lah. Korang nak ikat macam mana, korang nak masuk ikut mana, itu ikut kreativiti masing-masing. Kalau korang nak ikut, just tengok. Kalau korang nak ikut aku, just tengok je video ni. So actually untuk 100 cm host Mori ni sebenarnya agak panjang untuk 125. So nanti korang akan tengok ada lebih lah. So nanti aku tunjuk kat korang macam mana aku sorok yang lebih tu. So agak complicated juga. Sebab hose ni dia sensitif tau. Motor kita bergegar, kalau dia kena parts-parts yang tajam, lama-lama dia terhakis, dia boleh bocor. So korang kena korang kena letak dia punya laluan hose tu yang proper lah. Jangan terkena benda-benda yang tajam. Untuk yang ini, aku pasang dia macam ni. Sebelum ni dia lalu belakang tau. So lagi problem. So yang ni kita pakai macam ni supaya dia tak ganggu meter. Meter pun ada free lagi. And wayar ni pun still ada free lagi. So dia tak ganggu lah apa set ke apa ke. So just nice lah kat situ. So alright. So yang ni aku masuk dekat dalam ni. Terus turun ke bawah ni. Ya, nampaknya ada lebih. Okay, ikat dulu. Sekejap lagi lebih tu kita fikir macam mana nak buat. Alright. So untuk sini dia terlebih. Ini aku dah ikat. So sini masuk ke dalam sana, dia akan keluar sini. Okay. So untuk yang lebih ni aku tak tahu nak buat macam mana. Mungkin aku akan sorok ke dalam je. So lepas siap nanti aku akan tunjuk korang. Okay, stay tune. Alright. So settle dah kerja. Yang ni terus ke bawah. Lepas tu dia sekejap. Dia dekat bawah ni. Dia looping dekat situ. Dia memusing. Lepas tu dia terus turun bawah ni. Lepas tu aku ikat ni bagi dia tak bergerak. Okay, dah ikat dah bagi dia tak bergerak. And then terus ke bawah ni, terus ke sini. Nampak lawa sikit. So aku dah tak guna yang ni lah. So yang ni aku dah tak guna. So aku terus pakai direct macam ni. Alright. So kejap lagi aku akan bleeding. Aku akan letak minyak brake. And then kita test. So minyak brake yang aku akan gunakan ada dua jenis lah. Pekat, satu cair. So yang bleeding ni korang layan video time slap lah. Sebab agak lama untuk kita bleeding. Apabila dalam kaliper kosong, dalam tank ni pun kosong, dalam hose pun kosong. Ada kedai tu buat sekejap je masih dia pasang benda ni. Sebab dalam kaliper dah ada minyak. So sekejap je lah untuk dipenuhkan dalam pump ni. Bismillah. Kalau dia agak-agak pink sikit. Dia bukan merah tau, dia pink. Okey, dekat sini korang boleh tengok bubble dia dah keluar sikit demi sedikit. So itu menandakan dalam ada angin lah. So dengan sabar, korang bleeding je. So memang agak lama sikit sebab ketiga-tiga parts ni kosong. So memang berangin. Alhamdulillah selesai. Okey, selesai. So dah bleeding atas bawah. Ini pun dah selesai pasang. Right, dah cuci.
Okay, next video untuk pemasangan kepala, lampu zipat, dan juga cover belakang baru. And then side mirror baru. Yang ni pun dah patah actually. Tahu lah, beli Shopee barang tak ada kualiti lah. Ni dah patah ni. Baru je pakai ni, patah dah. So okay guys, itu saja video pada kali ini. Pasang hose Morin mudah saja, plug and play, dekat rumah boleh buat sendiri. Buat sendiri, tengok video ni, tak ada masalah. Ada apa-apa soalan boleh tanya, boleh komen kat bawah. So itu saja video pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.